Rugi beli emas mahal. Ramai orang terutamanya penyimpan emas yang baru bermula suka tunggu harga emas turun baru nak buat belian. Januari 2025, harga emas per gram RM409 dan dalam masa setahun lebih, harga emas hari ini dah naik setinggi RM594. Jika tuan-puan konsisten menyimpan, jarak perbezaan kenaikan emas yang tuan-puan dah nikmati lebih dari RM100 per gram. Bagi posisi penyimpan emas, tuan-puan hanya perlu buat satu perkara sahaja, konsisten menabung. Apabila tuan-puan konsisten, bukan sahaja gram emas yang akan bertambah, malah tuan-puan akan dapat puratakan kos harga emas yang akan sentiasa lebih rendah berbanding harga semasa. Bermakna tuan-puan tak akan rugi apabila beli emas dengan harga yang dianggap mahal. Kerana harga emas memang ada naik dan turun dalam jangka masa pendek, tetapi untuk jangka masa panjang, sejarah harga emas 20 tahun telah menunjukkan harga emas naik secara purata 10% setiap tahun. Jika tuan-puan simpan emas selama 2 tahun, naik 20%. Jika tuan-puan simpan 10 tahun, naik 100%. Jadi jangan risaukan tentang harga emas. Yang tuan-puan patut lebih risaukan jika gram emas simpanan tuan-puan tak bertambah. Dengan simpanan emas bersama Public Gold, tuan-puan boleh terus mulakan simpanan pada hari ini sejurus selepas tuan-puan berdaftar. Hana bantu mulakan tabungan emas di Public Gold boleh bermula sama ada dengan RM100 atau 1 gram. Tuan-puan boleh rujuk pin video di profil Hana. Hana akan bantu dan bimbing sebaiknya.